Ta'ala telah memberi kita hidayah dan taufik. Kita dapat hadir di rumah Allah dan duduk di dalam majlis ilmu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa qulub. Siapa yang mengagungkan syariat Allah, dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Sambung pengajian di dalam asas ilmu tasawuf di dalam kitab Minhajul Abidin. Di dalam kitab Minhajul Abidin yang telah dikarang oleh Imam Al-Ghazali, di dalam halangan yang keempat, iaitu nafsu. Nafsu ataupun al-hawa, nafsu yang berada di dalam diri manusia. Maka 2 minggu lepas kita telah huraikan beberapa kedudukan nafsu. Apa itu nafsu? Yang pertama, keinginan. Yang kedua, al-hawa, dia suka, sifat nafsu. Yang ketiga, iaitu syahwat, belazat. Maka ada 3 sifat nafsu yang wajib kita ketahui, wajib setiap mukallaf mengetahui. Kerana kedudukan nafsu inilah musuh yang terbesar untuk kita sampai kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenali dirinya di saat dia nak menuju kepada Allah, di saat dia nak beribadah, maka hakikatnya dia menyembah nafsu, dia menyembah dunia, dia menyembah makhluk. Dengan sebab itu kedudukan nafsu wajib kita ketahui agar kita sampai kepada Allah. Di manakah maqam-maqam kita nak bertemu dengan Allah? Di manakah kedudukan kita nak bertemu dengan Allah? Adakah benar kita ini menyembah Allah? Adakah benar kita ini ikhlas? Adakah benar hati kita ini mendapatkan pandangan Allah? Dengan sebab itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka akan kenallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringkat nafsu 2 minggu lepas kita telah huraikan dalam sifat nafsu amarah dan sifat lawamah. Maka pada hari ini kita masuk dalam sifat mulhimah. Mulhimah dalam muka surat 72, jalan menundukkan nafsu, muka surat 72. Sifat mulhimah adalah salah satu sifat yang mana nafsu yang ada dalam dirinya, dia telah mendapatkan tarbiyah dengan agama, dengan ulama, sehingga dia telah sampai kepada sifat mulhimah. Orang yang dapat duduk dalam sifat mulhimah ini pun belum layak untuk masuk ke dalam syurga. Sebab ibadah dia masih belum sempurna. Ibadah dia tak khusyuk. Dia jauh daripada ulama. Walaupun dia zikir, tapi dia tak sampai kepada hakikat zikir. Walaupun dia cuba istiqamah, tapi dia terjatuh. Walaupun dia nak mentaati Allah, tapi dia ada juga terjatuh. Ini di antara sifat mulhimah. Maka 7 peringkat nafsu. Yang pertama dia panggil amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah, yang keempat al-mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam mardiyah, yang ketujuh kamalat. 7 peringkat nafsu ini ada dalilnya daripada Al-Quran. Sebab itu wajib kita belajar ilmu tasawuf. Kita ni duduk dekat nafsu mana? Nafsu mutmainnah ke, radiyah ke, mardiyah ke, nafsu mulhimah ke? Kita kena tahu. Sebab dengan nafsu inilah kita akan mengetahui kedudukan kita dengan Allah, kehambaan kita dengan Allah, ketaatan kita Allah. Mungkin selama ni kita rupanya menyembah nafsu. Orang yang beribadah tidak ditemukan dengan ikhlas. Orang yang beribadah kepada Allah tidak ditemukan dengan ikhlas, maka hakikatnya dia menyembah nafsu, dia menyembah dunia, dia menyembah diri dia. Dia bukan menyembah Allah Ta'ala. Sebab roh berhajat hanya kepada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia ini semata-mata beribadah kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Selain daripada Allah, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kena belajar tasawuf. Kita tahu kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Ada riak, ada ujub, ada dunia dalam hati, ada sombong dalam hati. Ini membuatkan manusia itu susah untuk sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, ara'aital ladzi man ittakhadhal ilahahu hawahu. Katakanlah pada manusia yang menjadikan nafsunya sebagai sembahan. Maksudnya waktu dia hidup, dia menyembah nafsu. Bila manusia menyembah nafsu, maka dia dengan orang kafir tak sama. Orang kafir dia bukan menyembah patung berhala, tapi hakikatnya dia menyembah nafsunya. Nafsunya berkeinginan untuk menyembah patung berhala. Begitu juga kita dengan orang Islam. Bila kita beribadah tanpa ikhlas, khusyuk, kerohanian yang betul, hati yang betul, maka hakikatnya kita menyembah nafsu. Bila manusia menyembah nafsu, maka hatinya tidak mungkin mendapatkan hakikat ketenangan. Dia tidak mungkin akan mendapatkan hakikat ubudiyah, kehambaan kepada Allah. Dia tidak mungkin akan sampai kepada ma'rifatullah, iaitu kenalnya kepada Allah. Sebab itu tujuan beribadah kepada Allah adalah untuk menghidupkan hati kita dan untuk menghidupkan roh kita agar kita sampai kepada Allah. Tetapi kalau kita beribadah kepada Allah membuatkan semakin mahjub, terhijab, tak sampai kepada Allah, susah dalam ikhlas, solat pun tak khusyuk, zikir pun tak ada rasa, ia membuatkan kita semakin jauh daripada Allah. Sebab apa? Dia menyembah nafsu, dia menyembah dunia. Sebab itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun walladzina fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman, solat mereka itu khusyuk. Apa makna khusyuk? Dalam solatnya takut kepada Allah, dalam solatnya ada mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Tidak terbuka, tidak akan sampai kita kedudukan khusyuk kecuali manusia itu mendapatkan tarbiyah di dalam ilmu tasawuf. Belajarlah ilmu akademik, ilmu tentang dunia, ilmu nak buat kereta, tetapi sekiranya kita tidak mendalami ilmu tasawuf dan tidak memahami ilmu tasawuf, maka dia akan membuatkan kerosakan kerohanian, kerosakan hati, kerosakan iman, kerosakan amal yang boleh membuatkan kita semakin jauh daripada Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, wala wa'budullah wala yushriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Bila solat kita tak khusyuk, hakikatnya kita sedang menyekutukan Allah. Orang tak belajar dia tak faham betul ke menyekutukan Allah? Betul lah. Dalam solat, aqimus solat ala zikri, dirikanlah solat untuk ingat kepada Allah. Tapi bila dalam solat dia macam-macam ingat, kita macam-macam ingat. Maksudnya bila kita ingat kepada makhluk ke ingat kepada Allah? Sedangkan perintah Allah, aqimus solat ala zikri, dirikanlah solat untuk ingat kepada Allah. Tetapi bila dalam ibadahnya tidak ingat kepada Allah, maka disitulah dia terhijab dengan sifatul al-ikhlas, dia terhijab dengan makam ikhlas, dia tak tahu ikhlas. Bila orang tidak ikhlas di dalam ibadah, maka hakikatnya dalam hati ada dunia, mungkin ada riak, mungkin ada ujub, mungkin ada sombong, mungkin ada bakhil, mungkin ada hasad, mungkin ada
sifat mazmumah. Sebab itu kedudukan ikhlas ini perlu kita cari, perlu kita memahami, perlu kita dalami. Kita tak boleh kata kita ikhlas. Dalam solat kita kata ikhlas, itu ujub. Dia ikhlas ni benda yang di mana kita cari, kita kena usaha dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tawakal, kena cari ikhlas di dalam ibadah, sehingga kan ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia tidak ditemukan dengan ikhlas, maka hakikatnya dia menyembah nafsu, dia menyembah dunia, dia menyembah dirinya. Sebab itu ada orang solat, dia tak jumpa ketenangan. Dia solat tapi masih risau dengan rezeki. Dia solat tapi bila datang ujian risau, resah. Dia solat tapi masih takut rezeki tak cukup. Dia solat tetapi tak yakin kepada Allah, tak kuat bertambah tawakal kepada Allah, tak ada rasa takutnya kepada Allah, hilang rasa mahabbah kepada Allah. Ini tanda kecelakaan, tanda kerosakan roh dan tanda kerosakan amal, yang mana bila kita tak mau belajar tasawuf. Sifat nafsu yang ketiga, mulhimah. Tanda mulhimah ni, siapa yang duduk dalam makam mulhimah, tanda dia apa? Dia dah solat, dia dah mula jaga solat dia dekat dengan ulama, dia banyak berzikir sikit lah, dia banyak sikit berzikir, dia cuba nak istiqamah. Kalau dia jatuh dengan dosa pun dia cepat-cepat taubat kepada Allah. Ni tanda mulhimah. Orang yang duduk dalam makam mulhimah, nafsul mulhimah, dia belum layak lagi masuk syurga. Sebab apa? Sebab hati dia belum benar-benar mendapatkan pandangan Allah. Sebab syarat nak masuk ke dalam syurga, paling kurang hati dia mesti tenang. Mesti tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Paling kurang kita mesti duduk di dalam makam nafsu yang keempat, iaitu mutmainnah. Mesti tenang. Apa makna tenang? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Macam mana nak menjadikan hati ini sentiasa bersama dengan Allah, bersama dengan ketenangan? Dia kena belajar tasawuf, banyak berzikir, taubat kepada Allah, cari guru mursyid yang membimbingnya, bermunajat, banyak bermunajat kepada Allah, ikut sunnah Nabi, akhlak Nabi, ibadah Nabi, belajar syariat Nabi, tauhid Nabi, tasawuf Nabi, sehingga nafsunya itu tenang. Bila nafsu tenang, hati mesti tenang. Sebab hati sentiasa berhajat dengan nafsu, dan nafsu sentiasa berhajat dengan hati. Begitu juga dengan akal. Akal sentiasa berhajat dengan hati, hati juga berhajat dengan akal. Tiga ni, nafsu dan hati dan akal, sentiasa berhubung. Sentiasa berhubung. Macam kita nak solat tadi, dia mesti ada keinginan. Maka keinginan kita di dalam solat, nafsu yang diredai oleh Allah. Tapi adakah kita duduk dalam al-hawa, suka dengan solat? Belum tentu lagi. Adakah kita dapat duduk dalam berlazat dalam ibadah? Belum tentu lagi. Sebab itu di dalam nafsu, kita kena kenal kedudukan nafsu, peringkat nafsu, macam mana nak tundukkan nafsu, macam mana nak tarbiyah nafsu, memperbaiki nafsu, sehinggalah kita datang, kita sampai kepada al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Siapa yang duduk dalam makam mutmainnah,
hati dia sentiasa dengan Allah. Ni tanda dia. Nafsu dia tenang. Dia nak buat jahat, dia takut. Dia nak buat dosa, dia takut dengan Allah. Dia nak tengok maksiat, dia takut dengan Allah. Dia nak beramal dengan riba, dia takut dengan Allah. Ni tandanya. Dia nak mencuri, dia takut dengan Allah. Dia nak mengumpat, dia takut dengan Allah. Ini tanda orang yang memiliki ketenangan. Sebab apa? Allah mencampakkan ketenangan di dalam diri dia, orang yang duduk dalam makam mutmainnah. Sebab di dalam ibadahnya dia ditemukan dengan ikhlas. Orang yang beribadah dengan ikhlas, maka terbukalah pintu puncak makrifatnya kepada Allah. Dia akan semakin faham makna kehambaan dengan Allah, semakin syukur dia. Itu tanda kehambaan lah tu. Semakin sabar dia, tanda kehambaan lah tu. Dia tak mengeluh. Ada duit tak ada duit, dia tenang dengan Allah. Ada musibah, dia tenang. Itu tanda hamba lah tu. Dia duduk dalam hakikat kehambaan kepada Allah. Semakin dia diuji, dia tenang. Bila manusia ditemukan dengan keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, maka orang itu akan berjalan di atas ikhlas di dalam ibadahnya, maka akan terbukalah segala pintu nafahat anugerah Allah Ta'ala. Allah tarik dia, semakin tenang hati dia, nafsu dia makin tenang, makin kuat ikhlas dia, makin kuat sabar dia, makin kuat dia takut dengan Allah, makin kuat cinta dia dengan Allah, makin kuat mujahadah dia, makin kuat dia dengan Islam. Ini tanda-tanda orang yang hampir kepada rahmat Allah, orang yang hampir kepada redha Allah, walaupun dia belum diredai Allah. Ini tanda-tanda dia. Dia ada 7 peringkat nafsu. Yang pertama amarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah, yang ketiga al-mutmainnah. Kita sedang membincangkan tentang al-mutmainnah. Orang yang duduk di dalam makam al-mutmainnah, maka dia sangat dekat dengan rahmat Allah. Tanda orang dekat dengan rahmat Allah, dia dekat dengan hidayah Allah, dia dekat dengan Nabi, dia dekat dengan ulama, dia suka beribadah, dia suka berzikir, dia suka istiqamah, dia suka baca Al-Quran, dia suka bertobat kepada Allah, dia suka melakukan kebaikan, dia tenang. Siapa dapat ni, siapa duduk dalam makam al-mutmainnah, dia layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke Ustaz? Bukankah kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah? Tak kira lah kita ni nafsu amarah ke, nafsu mulhimah ke. Kita kena faham Allah dengan kita tak sama, tuan-tuan. Kita ni makhluk. Kita ni makhluk. Kita tak boleh nak paksa Allah. Allah nak paksa kita, itu hak dia. Dia nak memberikan syurga kepada sesiapa sekalipun. Wa yakhtuhu bi rahmatihi man yasha. Sesiapa pun yang Allah nak beri rahmat, nak beri syurga, itu hak dia. Tetapi hak kita kepada Allah apa? Menuntut ilmu, berjalan di atas ilmu. Sebab ilmu ini termasuk hak Allah yang kita kena belajar, yang kita kena faham, yang kita kena mendalami. Sebab itu orang yang beribadah tanpa ilmu, maka rosak ibadahnya. Orang yang beribadah tanpa ilmu, rosak ibadah dia. Sebab roh berhajat kepada ilmu, hati berhajat kepada ilmu, diri kita berhajat kepada ulama, diri kita berhajat kepada amal, roh kita berhajat kepada ikhlas, roh kita berhajat kepada makam-makam yang tinggi dan sebagainya. Ini semua adalah salah satu asbab bila kita berjalan di atas ilmu, maka kita faham kedudukan hamba itu, ikhlas itu. Kita ini benar-benar menyembah Allah waktu kita di dunia, bukan menyembah kerana nafsu, bukan menyembah kerana akal, menyembah dunia, bukan menyembah makhluk. Sebab dia berjalan di atas ilmu. Ini orang yang diberikan oleh Allah. Siapa yang duduk dalam mutmainnah,
dia takut nak berbuat dosa. Kalau sekiranya dia terjatuh dengan dosa pun, dia akan segera cepat-cepat taubat kepada Allah, kembali dia benar-benar kembali kepada Allah. Orang yang duduk dalam makam mutmainnah. Makam yang kelima, nafsu, iaitu nafsu radiyah. Dia redha kepada Allah. Selepas mutmainnah, radiyah, dia redha kepada Allah. Apa tanda kita redha kepada Allah? Saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa tanda kita redha kepada Allah? Adakah kita benar kita redha kepada Allah, tuan-tuan? Tanya diri kita. Benarkah kita ni redha kepada Allah? Allah uji kita mengeluh. Allah uji kita dengan kemiskinan, kita mengeluh. Adakah kita redha kepada Allah? Allah uji dengan isteri, uji dengan anak, kita mengeluh. Allah uji kita dengan masalah, kita mengeluh. Susah kita nak cari Allah. Allah tetapkan kita dengan Nabi Muhammad, kita tak mau ikut. Susah bagi manusia nak ikut Rasulullah. Adakah kita redha kepada Allah? Dipanggil radiyah. Radiyah ni apa? Dia dah mula redha kepada Allah. Dia redha kepada Allah. Tanda orang duduk di dalam radiyah, dia duduk di dalam makam ikhlas. Wa yusabbit aqdamakum, Allah tetapkan perjalanan dia, hati dia dengan ikhlas. Ikhlas ni tanda. Dia sedekah ikhlas, solat ikhlas, dia ikhlas, buat apa pun dia ingat kepada Allah. Tahajudnya, munajatnya ikhlas. Kita tak, tuan-tuan. Masa kita solat kita tak khusyuk lagi. Ikhlas apa? Kita masa kita solat pun kita masih ada sifat riak. Tengah solat, Allahu Akbar. Ni orang sebelah tengok aku solat ni. Ni orang ni belakang ni ada tengok aku solat ni. Masih riak lagi, dia belum ikhlas. Belum ikhlas lagi. Ni Kang, kalau aku tak pergi masjid Kang, kalau aku tak pergi duduk majlis ilmu Kang, isteri aku kata apa pula? Isteri kita kata apa pula? Dia beramal kerana manusia. Dia syirik. Syirik kecil. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, barang siapa yang beramal kerana manusia, maka dia syirik. Barang siapa yang beramal takut akan manusia lihat dia, dia masih riak. Kata Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau aku tak pergi masjid ni, apalah kata isteri aku nanti. Kalau aku tak pergi masjid ni, apalah kata imam, apalah kata penduduk jemaah. Pergi masjid lah. Dia beramal kerana manusia. Dalam riak pula, dalam solat, dalam waktu dia beramal, dia terasa ada orang tengok dia. Dia terasa ada orang tengok dia. Habis. Ni riak yang boleh menghapuskan amal kita, yang boleh merosakkan kerohanian kita. Orang yang duduk di dalam radiyah, dia telah ditetapkan dengan ikhlas. Dalam solatnya, dalam zikirnya, dalam munajatnya, dalam tahajudnya, dia telah ditetapkan dengan ikhlas. Ini tanda orang yang dia redha kepada Allah. Siapa yang duduk di dalam makam ini pun dia beruntung. Sebab apa dia beruntung? Sebab dia telah redha kepada Allah. Kita nak redha kepada Allah ni bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Cukuplah kita jauh daripada ulama. Macam mana nak redha Allah? Cukuplah kita tidak mahu duduk majlis ilmu, kita tidak mahu beribadah. Nak redha Allah apa? Kazab. Nak redha Allah tapi tak mau bertobat kepada Allah. Nak redha Allah tetapi tak nak istiqomah. Nak redha Allah tapi tak mau menuntut ilmu. Nak redha Allah jauh daripada ulama. Ini sifat orang yang berdusta. Tapi orang yang nak redha Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya Muhammad, jika mereka benar inginkan Allah, cinta kepada Allah, maka ikutlah Rasulullah. Dia akan ikut Nabi. Tanda orang nak redha Allah, dia akan ikut Nabi, dia akan ikut ulama, dia akan dekat dengan Nabi, dia akan dekat dengan ulama, dia akan cuba
usaha untuk mendapatkan redha Allah. Apakah tanda kita redha kepada Allah? Tanda dia yang pertama ikhlas. Yang kedua, hati dia kuat pengharapan, takut kepada Allah, dan kuat rasa, kuat dengan ingin bertemu dengan Allah, ingin kuat pengharapan dia dengan Allah, kuat takut dengan Allah. Ni tanda dia redha kepada Allah. Siapa dapat ni pun Masya Allah, hati dia kuat dengan Allah, kuat nak bertemu dengan Allah, kuat. Dia tanda orang yang dia redha kepada Allah. Yang keenam, iaitu nafsu mardiyah. Dia redha kepada Allah dan Allah redha kepada dia. Ini sifat makam sahabat, makam para wali-wali Allah. Ini tinggi tuan-tuan, sebab dia duduk dalam makrifat. Dia duduk dalam makrifat. Ibadahnya ada makrifat, zikirnya ada makrifat, solatnya banyak menangis, takut cinta kepada Allah. Dalam zikirnya banyak menangis, takut dan cinta kepada Allah. Dia rindu kepada Allah, dia kuat nak bertemu dengan Allah. Dia panggil mardiyah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebut dalam Al-Quran, dzalika liman khasyya rabbah. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itulah manusia yang takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Siapa yang duduk dalam makam ini, dia makam sahabat dan makam para wali, aulia Allah. Tanda dia apa? Tanda dia ada 3. Yang pertama, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan merasakan sedih dan dia tidak akan merasakan duka hati dia. Dia buat apa pun, ada ujian tak ada ujian, kaya ke miskin, musibah ke tak musibah, hati dia tetap dengan Allah. Ni tanda. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang kedua, tanda dia dalam ibadah dia nangis takut kepada Allah. Dalam ibadah dia menangis takut kepada Allah. Yang ketiga, dalam ibadah dia nangis cinta kepada Allah. Dalam solat dia menangis cinta kepada Allah, dalam zikir dia nangis cinta kepada Allah. Ini orang telah sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa yang dapat duduk dalam makam ni, maka beruntung. Susah nak sampai kepada makam ni, susah tuan-tuan. Kita di akhir zaman, kalau betul-betul tak ada mursyid, tak ada guru yang membimbing kita, dan kalau kita jauh daripada ulama, kalau kita tidak mematikan diri kita. Orang nak belajar tasawuf, dia mesti mematikan diri. Apa makna mematikan diri? Dia cuba taat kepada Allah, dia cuba menyerahkan dirinya kepada Allah, dia usaha. Dia cuba ikut cakap mursyid, dia cuba ikut dengar cakap mursyid. Bila mursyid kata bersihkan hati, dia bersihkan hati. Bila mursyid kata taubat kepada Allah, dia taubat. Dia mesti mematikan diri. Orang nak belajar tasawuf, selagi dia tak mematikan diri, dia susah nak sampai, dia susah nak faham, dia susah nak dapatkan sir, rahsia makrifat, rahsia al-khauf, takut kepada Allah. Dia susah untuk duduk dalam makam ikhlas. Dia susah selagi dia tak mematikan dirinya. Macam mana nak mematikan diri? Banyak taubat kepada Allah, cari guru mursyid, banyak berzikir kepada Allah, dekat dengan mursyid, belajar agama, beribadah, matikan diri tu. Cuba keluarkan dunia daripada dalam hati, keluarkan sifat mazmumah dalam hati. Siapa dapat beruntung. Radiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Yang ketujuh, yang terakhir, iaitu makam kamalat, makam kesempurnaan. Ini makam para nabi. Makam para nabi kita tak boleh sampai, tuan-tuan.
kita tak boleh sampai, sebab dia duduk dalam makam anbiya, para nabi. Dia duduk dalam makam wahyu. Kalau wali-wali Allah, dia duduk dalam makam ilham, dia duduk dalam makam karamah. Tapi kalau para nabi, dia duduk di dalam makam wahyu dan makam mukjizat. Dia tak sama. Dia tak mungkin sampai. Kalau sampai pun, mungkin Allah leburkan diri dia, habis. Lebur maksudnya benar-benar dia fana kepada Allah. Dah tak jadi kerja dah. Dah tak jadi dah. Orang yang duduk dalam kamalat, makam kesempurnaan. Itu 7 peringkat nafsu. 7 peringkat nafsu. Maka kata Imam Al-Ghazali, jalan menundukkan nafsu. Bagaimana untuk jalan menundukkan nafsu? Kemudian cara untuk menundukkan nafsu adalah dengan 3 perkara. Yang pertama, menegah syahwat. Lawan syahwat. Apa makna syahwat? Lazat. Tengok dalam kehidupan kita, berlazat dengan benda haram ke berlazat dengan benda yang halal? Kalau banyak berlazat dengan benda yang haram, contoh suka tengok maksiat, ataupun al-istimta', mengeluarkan air mani dengan sengaja, ataupun berzina, ataupun berjudi, minum arak, tak kisahlah apa-apa dosa pun, dia berlazat dengan dosa tersebut, maka hendaklah dia menegah, hendaklah dia melawan nafsu dia. Dia kena lawan. Selagi dia tak lawan benda ni, dia susah nak sampai kepada Allah. Macam mana kita nak lawan nafsu? Yang pertama, tuan-tuan, yang saya boleh kongsikan, banyak ingat kepada kematian. Ingat kematian. Pergi ziarah kubur mak ayah kita, pergi ziarah kubur tok nenek kita, duduk atas kubur, ingat kepada kematian. Nak kuat. Ada beberapa cara untuk mencegah nafsu. Yang pertama, banyak ingat kepada kematian. Orang yang ingat kepada kematian, maka lama kelamaan Allah tarik lazat dia nak Allah tarik lazat dia untuk melakukan dosa. Lazat dia tu Allah tarik sikit-sikit. Orang yang banyak ingat kepada kematian, pergi ziarah kubur. Ziarah kubur tak salah, tuan-tuan. Yang salah puja kubur, yang salah sembah kubur. Tak boleh. Ziarah kubur membawa kita ingat kepada kematian, tak ada salah. Yang salah duk pergi sembah kubur, habis. Yang kedua, macam mana nak mencegah nak syahwat? Cegah syahwat. Macam mana nak cegah syahwat? Iaitu cari ulama, guru, mursyid yang boleh membimbing kerohanian kita. Kalau dia duduk dengan ulama syariat, tak dapat, tuan-tuan. Dia tak dapat. Dia mesti duduk dengan ulama yang membawa dia kepada kerohanian, membersihkan hati, taubat kepada Allah. Dia mesti duduk dengan ulama yang membawa dia kepada ikhlas. Barulah syahwat, lazat dalam kejahatan dia Allah tarik. Barulah lazat dengan kejahatan dia Allah tarik. Dia mesti jumpa mursyid, cari guru, dekat dengan guru, baru Allah tarik. Sikit. Lama-lama pun dia rasa benci nak buat dosa. Itu tanda lah tu. Bagus. Dia bila nak mengumpat, dia rasa benci. Bila kalau dia suka berzina, dia takut dengan Allah. Dia dah start takut dengan Allah. Kalau dia suka tengok perempuan, dia akan cuba jaga mata dia. Tu Allah tarik lah tu. Kita orang lelaki, siapa yang tak suka tengok perempuan? Angkat tangan. Kalau dalam surau ni, dalam masjid ni, kalau ada yang tak suka tengok perempuan, bagi tahu saya. Saya nak pergi belajar dengan dia. Sebab mungkin dia wali. Mungkin makam dia lagi tinggi, masya-Allah. Mungkin ikhlas dia lain macam. Sifat lelaki sentiasa tengok perempuan. Tengok perempuan tak salah. Yang salahnya bila mendatangkan hawa nafsu, keinginan, al-hawa, suka dan syahwat berlazat, maka disitulah dosa.
Sekilas pandang tak ada masalah, tapi masuk kali kedua, kali ketiga, nafsu datang, sifat suka al-hawa tadi datang, dan sifat syahwat datang, habis, rosak. Ini masalah. Begitu juga dengan orang yang suka berjudi. Ada orang yang suka berjudi, tuan-tuan, tak dinafikan. Yang suka minum arak ada. Kenapa jadi suka? Sebab dia menyembah nafsu. Orang yang masih suka melakukan dosa, hakikatnya dia menyembah nafsu. Ketika kita melakukan dosa, ketika itulah kita menyembah nafsu. Sebab itu, bila jatuh menyembah nafsu, maka taubatlah kepada Allah. Faham syarat taubat. Macam mana nak bertaubat? Kembali kepada hakikat taubat. Cari guru. Barulah dia mudah untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, macam mana nak tarik syahwat, kelazatan di dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa. Macam mana nak keluar daripada syahwat dosa-dosa dengan kelazatan, iaitu memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Ada zikir-zikir dia, tuan-tuan. Tak nak belajar, dia bukan zikir biasa, tuan-tuan. Ada zikir-zikirnya. Allah, 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 Allah. Tak buat zikir sampai Allah tarik rasa keinginan dia nak berbuat dosa. Allah, 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 sampai hati dia rasa Allah, 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 Allah. Buat banyak kali. Bagi orang yang susah nak keluar daripada syahwat dosa, syahwat lazat dengan dosa yang dia buat, dia kena buat paling kurang satu hari 3,000. 3,000. Untuk orang awam yang syahwat dosa dia tak ada, syahwat dosa dia masuk, dia tak nak buat dosa, paling kurang 313. Allah, Allah. Waktu sebelum tidur, 1/3 malam, lepas solat subuh pun boleh, ataupun selepas maghrib, bainan maghrib wal isyak. Kalau tak ada ustaz-ustaz datang mengajar, duduk sorang-sorang, Allah, Allah, Allah. Zikir ni, tuan-tuan, kena belajar, tuan-tuan. Ramai yang orang menyebut nama Allah dengan lisan, habis. Kita beramal bukan nakkan pahala, tuan-tuan. Ingat baik-baik. Kita nak beramal bukan nakkan pahala, tetapi kita tidak boleh merendahkan pahala. Kita nak beramal, nak redha Allah. Pahala bila-bila boleh hilang, tetapi redha Allah kekal. Apa yang kekal? Ikhlas kekal, mahabbah kekal, takut kepada Allah kekal. Sebab itu orang beramal, ketika dia berzikir, dia kena belajar kaedah zikir, peringkat zikir. Dia kena belajar. Berapa peringkat zikir? Zikir akal, tafakur. Banyak ingat kebesaran Allah, banyak ingat Allah dalam akal dia. Orang banyak ingat dunia, maka rosak hati dia. Orang yang banyak ingat makhluk, dia akan rosak hati dia. Tak percaya solat, khusyuk ke tak khusyuk? Takkan khusyuk. Orang yang banyak ingat makhluk, orang yang banyak ingat dunia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah menjadikan langit dan bumi, siang dan malam, untuk manusia berfikir. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Supaya manusia itu bertakwa. Allah menciptakan langit dan bumi bukan tujuan PhD, bukan tujuan master, bukan tujuan bekerja, bukan tujuan. Itu sunat hukumnya.
Tapi tujuan pertama Allah menciptakan langit dan bumi supaya manusia itu berfikir, memikirkan kebesaran Allah. Siapa dia? Siapa yang menciptakan Allah? Bagaimana nak beriman kepada Allah? Bagaimana nak bertakwa kepada Allah? Itu tujuan yang sebenar. Hari ini terbalik. Tujuan dah terbalik. Tujuan apa? Beli kereta, beli rumah. Tujuan apa? Travel. Takwa ke tak takwa? Bila sebut takwa, solat tak khusyuk, belum takwa lah tu. Zikir tak rasa, belum takwa lah tu. Susah nak bangun tahajud, belum takwa lah tu. Susah nak tinggalkan dosa, belum takwa lah tu. Takwa ni luas tuan-tuan, sangat-sangat luas. Tapi bila manusia banyak memikirkan makhluk dan hati, maka hati dia rosak. Rosak. Sebab dengan akal lah akan terbukanya kekuatan hati, akan terbukanya kekuatan rohani, akan wujudnya ikhlas. Tapi kalau akal banyak ingat makhluk, ingat dunia, habis tuan-tuan, rosak. Tak percaya buat, lepas tu solat, apa dia rasa? Dalam solat dia akan ingat apa yang dipikirkan. Dah ustaz, kita ni tak boleh ingat dunia ke? Bukan tak boleh ingat dunia, tuntutlah dunia, ambillah dunia, tapi jangan bawa masuk dalam hati. Jangan genggam dunia, jangan bawa masuk dalam hati. Apa tanda orang yang tidak melepaskan dunia dalam hati? Dan apakah orang yang memiliki dunia dalam hati? Solatnya tak khusyuk, zikirnya tak rasa. Allah tarik rasa keindahan Islam, Allah tarik kelazatan dalam ibadah, Allah tarik ikhlas dalam ibadah. Itu tanda dia menyembah dunia lah. Itu tanda dia menyembah dunia. Bila hilang kelazatan dalam ibadah, bila hilang halawatul iman, bila hilang rasa keindahan Islam dalam ibadah, itu tanda dia menyembah dunia, bukan menyembah Allah. Solatnya tak khusyuk. Sebab apa? Tak mau belajar tasawuf. Tak mau mengaji tasawuf. Itu musibah. Yang kedua, zikir lisan, menyebut nama Allah dengan lisan. Yang pertama zikir akal, yang kedua zikir lisan, yang ketiga zikir hati. Kita belajar macam mana nak hidupkan hati. Apa yang membuatkan ikhlas tetap dengan hati? Apa yang membuatkan terbukanya pandangan Allah dengan zikir? Dia kena belajar. Orang zaman sekarang ni tak mau belajar, habis. Azan, silakan.
InsyaAllah sambung lagi 10 minit insyaAllah. Peringkat zikir yang pertama akal, yang kedua lisan, yang ketiga hati. Untuk menghidupkan hati kena belajar taubat kepada Allah, barulah cahaya zikir masuk, ikhlas masuk. Dia kena faham, bukan main zikir tuan-tuan. Orang kadang-kadang zikir, dia buat 1000, dia buat 500 tapi tak rasa, sebab dia tak berjalan di atas ilmu tasawuf yang sebenar. Sebab itu zikir ini ada peringkat-peringkatnya, kaedahnya. Dia kena belajar betul-betul zikir dalam keadaan adabnya dengan Allah Ta'ala, dalam keadaan inkisar, patah hati dengan Allah, baru terbuka pintu hatinya dengan zikir. Bila manusia dia tak mau belajar, dia biarkan berzikir dengan lisan, dia berzikir dengan lisan, dapat pahala tak? Dapat pahala. Bila keluar daripada masjid, bila keluar daripada surau, tengok Netflix, habis pahala. Dalam hati ada riak, amal kita tak diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kena belajar ilmu zikir. Dengan hati kita kena betul, barulah terbuka pintu zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Sebab apa? Hati orang yang berzikir semakin tenang. Sebab orang tahu kaedah zikir, bukan sekadar menyebut saja, tapi dia tenang. Tenang ni tuan-tuan, bukan dalam perasaan. Zikir, bila kita berzikir kepada Allah, dia boleh mengubah perasaan. Dia rasa tenang, itu bukan tenang. Faham baik-baik. Bila orang banyak berzikir, contoh dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia rasa dia tenang. Itu bukan tenang. Tenang ni, nak tahu kita duduk di dalam makam tenang ke tidak? Tenang dengan ikhlas tidak boleh berpisah. Tenang dengan tawakal tak boleh berpisah. Dia makin kuat hati dia dengan Allah, makin yakin, makin ikhlas, makin cinta, makin takut, makin sabar, makin tawaduk. Ini orang tenang. Tapi bila kita berzikir banyak, la ilaha illallah, itu perasaan kita yang tenang. Nak tahu kita tenang ke tak tenang? Waktu kita tak ada duit, kita dengan Allah, dia tak mengeluh, sedikit pun tak mengeluh, dia sabar. Ada ujian apa pun, dia tetap tenang. Itu manusia memiliki hakikat ketenangan. Sebab itu kena belajar berzikir kepada Allah. Yang keempat, zikir nufus, zikir jiwa kita. Macam mana nak hidupkan zauq, macam mana nak terbuka pintu makrifat. Benda ni tinggi tuan-tuan, benda ni tinggi. Kalau orang tak nak belajar, dia takkan dapat. Zikir zauq, macam mana nak terbukanya pintu zauq, pintu makrifat, pintu musyahadah, pintu fana. Benda ni tinggi. Tapi bila kita tak mau belajar, susah nak sampai. Yang kelima, yang terakhir, iaitu zikir roh. Bila 4 kaedah zikir, zikir akal, zikir lisan, zikir hati, zikir roh, dia berjalan dengan serentak, maka roh bersaksi, alaista bi rabbukum qalu bala syahidna. Ya Allah, kami mengaku bahawasanya engkau Tuhan kami. Itu yang menangis tu. Bila dia berzikir, air mata cinta menangis. Sebab roh dia bersaksi. Roh dia dah kenal kepada zikir-zikir. Kena belajar. Bila tak mau belajar, habis lah. Sekadar zikir dengan lisan, takkan umur 60 tahun, 70 tahun zikir dengan lisan. Bila kita nak rasa hakikat ketenangan, bila lagi kita nak rasa keyakinan dengan Allah, rasa mahabbah dengan Allah, rasa cinta dengan Allah. Kena belajar. Bila tak belajar, inilah yang membawa kepada kerosakan amal. Yang keempat, cara untuk menegah syahwat, banyakkan khidmat. Yang pertama tadi apa? Dia mesti ingat kepada kematian.
banyak ingat kepada kematian untuk menegah syahwat dosa, lazat, dia suka buat dosa. Yang pertama, ingat pada kematian. Yang kedua, cari guru untuk membimbing kerohaniannya. Yang ketiga, banyakkan berzikir. Yang keempat, banyakkan khidmat. Khidmat, bersihkan surau, bersihkan masjid, tengok tandas masjid, bersihkan slipper, kalau tak susun slipper, susun elok-elok. Benda yang berkait dengan Islam. Tengok pergi madrasah tengah susah, pergi bantu. Tengok ulama tengah susah, bantu. Banyakkan khidmat. Sebab bila kita banyak khidmat, di situlah Allah tarik hati kita. Dia akan jumpa dengan keikhlasan. Allah campak himmah, semangat dalam diri dia. Dia mudah untuk dekatkan dirinya kepada khidmat. Khidmat dengan agama. Bukan suruh pergi khidmat kuil, bukan suruh pergi khidmat tokong. Khidmat dengan agama. Tengok masjid-masjid yang mana kotor, jangan tunggu tok siap. Tok siap umur 80 tua, gigi nak tercabut dah. Dia biarkan tok siap tu vacuum pagi-pagi. Datanglah masjid anak-anak muda. Tak kisah umur kita berapa pun, tolong susun Al-Quran elok-elok, susun. Kipas kalau kotor, cabut, bersihkan. Minta izin orang masjid nak khidmat. Orang zaman sekarang dia tak mau khidmat. Innal abrar rarafin na'im, berbuntunglah orang yang berbakti dengan agama, tak mau berbakti dengan agama. Tengok langsing tu kotor, minta izin. Ni saya nak tolong basuhkan tapi buat betul-betul lah. Khidmat ni tuan-tuan, besar dia punya pahala. Tapi buat kerana Allah, bukan nak menunjuk-nunjuk. Buat menunjuk-nunjuk habis. Dia riak, dia buatkan manusia habis. Dia mesti buat kerana Allah. Tengok kalau tangga tu ada rumput-rumput, cabut. Khidmat masjid. Kalau kita dengar ada ulama-ulama asatizah yang susah, pergi bantu dia. Kalau kita ada rezeki, kalau tak ada rezeki, gunakan kekuatan kita untuk khidmat. Apa saja pun khidmat. Banyak rahsia khidmat tuan-tuan. Sebaik-baik khidmat adalah khidmat dengan agama Allah, menyebarkan agama Allah. Kalau kita tak mampu menyebarkan agama Allah, jadilah orang yang menjadi asbab untuk menyebarkan agama Allah. Cantik masjid, cantik surau, slipper susun, kolah dekat belakang tu bersih, buat lah. Ni orang tak mau. Sebab khidmat ni banyak rahsia dia. Kalau dia betul-betul buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk menekan nafsu. Cara untuk menekan nafsu mesti banyak beramal, beribadah. Mesti banyak beramal dan ibadah dengan syarat ikhlas. Orang nak tekan nafsu, dia ibadah tapi tak ikhlas, nafsu dia makin melonjak. Nafsu nak buat jahat makin melonjak. Apa perbezaan syaitan dan nafsu? Syaitan ni tuan-tuan, kalau dia ajak kita buat dosa, dia hasut hati kita nak buat dosa. Contoh, nak tengok perempuan, nak tengok maksiat, syaitan akan masuk dalam hati di kacau kita. Kalau kita zikir astagfirullah, 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 zikirlah apa-apa nama-nama Allah, dia akan hilang. Tu syaitan, dia akan hilang. Nafsu tidak. Nafsu ni kalau dia nak buat jahat, kita zikir tak jadi tuan-tuan. Dia mesti ikhlas, dia mesti tekan dia. Walladzina amanu najahadu fina lanahdiyanahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam agama Allah, dia berjihad dengan agama Allah, dia menyerahkan dirinya, bersungguh-sungguh dia bermujahadah, maka Allah akan tarik dirinya kepada jalan yang diredai oleh Allah. Dia kena tekan. Syaitan dia datang kat kita, hantu pucung ke, saka ke, apa pun, kita baca sikit-sikit, hilang ada. Syaitan tu, syaitan niat luar. Syaitan kat dalam, kalau kita sebut nama Allah, dia hasut kita nak buat jahat, kita sebut nama Allah, hilang dia. Tapi nafsu dia mesti tekan dengan ibadah. Dia mesti ikhlas. Kalau ibadah tak ikhlas, sama dia, nafsu dia tetap kuat nak buat jahat. Yang ketiga, yang terakhir, memintalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah jangan sombong. Tak ada kekuatan kita tuan-tuan.
nak lawan nafsu, tak ada kekuatan kita nak sampai kepada Allah. Kita tak ada kekuatan tuan-tuan nak dapatkan redha Allah. Tak ada kekuatan sikit pun, kita tidak ada kekuatan. Mintalah bantuan Allah. Ya Allah, kau bukakanlah jalan bagiku untuk menundukkan nafsu. Minta pada Allah. 1/3 malam bangun, minta dengan Allah, ya Allah, jadikan nafsu aku diredai oleh Engkau, ya Allah. Minta dengan Allah. Yang ini tuan-tuan, kita tak minta dengan Allah, tetapi kita menggunakan nafsu dengan dunia. Payah, dia susah nak sampai. Dia menguasai, dia menjadikan nafsu takluk akan dengan kehidupan dunia. Habislah. Ada orang dia tinggalkan dosa, dia tak nak buat dosa, dia pergi berjoging. Dia rasa bosan dengan benda-benda agama, dia pergi jogging pada pagi sampai petang, naik basikal pada pagi sampai petang. Ini menyalahi tasawuf. Menyalahi tasawuf. Patutnya bila nafsu berat, hati tak tenang, cari Allah. Belajar berzikir. Macam mana nak berzikir? Cari guru, nak membentuk diri dia. Tetapi kebanyakan orang, bila ada masalah kerohanian, hati tak tenang, nafsu tak betul, dia pergi cari selain daripada Allah. Habis. Orang macam ni al-mahjub, hati dia terhalang dengan Allah Ta'ala. Dia takkan jumpa ikhlas, dia takkan jumpa ma'rifat, dia takkan jumpa jalan hakikat taubat kepada Allah SWT illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa yahdi man yasha', kecuali Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita untuk sampai kepada redha Allah. Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita. Allah kekalkan kebaikan kita. Allahumma jama'na fi yaumil qiyamah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minasy syuhada wa minal anbiya fi jannatin na'im. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jadikan hati kami mencintai Engkau, ya Allah. Jadikan hati kami redha kepada Engkau, ya Allah. Pandang kepada hati kami, ya Allah. Pandang hati kami, ya Allah. Berikan keikhlasan pada hati kami, ya Allah. Berikan kami husnul khatimah, ya Allah. Kekalkan kebaikan kami, ya Allah. Tutup keburukan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Kau lapangkan segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Kau lapangkan segala rezeki bagi kami, ya Allah. Kau luaskan rezeki bagi kami, ya Allah. Kau berikan hakikat ketenangan bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Fatah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Hayy, ya Qayyum. Kami memohon kepada ya Engkau, ya Allah, redha Engkau, ya Allah. Kau kumpulkan kami bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak, ya Allah. Jadikan kami dapat melihat wajah Rasulullah, ya Allah. Jadikan kami orang yang dapat bersama dengan Rasulullah kelak, ya Allah. Jadikan kami orang yang mencintai Engkau dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.